Okay, Assalamualaikum guys, saya Aki Syauqi, host anda untuk sesi dokumentari kali ini. Saya berada dekat bangunan UKM. Jadi kita nak kenalkan kepada anda produk baru Sihatay Plus. Jom ikut saya, kita pergi terus ke Makmal. Guys, sekarang kita dah sampai dekat Makmal UKM. Jadi orang duk tanyalah, dah ada Sihatay, kenapa nak kena ada Sihatay Plus? Apalah beza dia Sihatay Plus dengan Sihatay ni? Jadi kalau nak tahu lebih lanjut ni, senang, kita pergi jumpa pengasas lah, Encik Adli. Dan dalam masa yang sama, kita jumpa sekali dengan Profesor Dr. Azizan, pakar kimia kita. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adli Mukhtar, pengasas bersama Sihatay. Sejak dari awal Sihatay ditubuhkan, kami mengeluarkan pelbagai jenis produk semula jadi seperti minyak zaitun, jus delima dan sebagainya. Semua produk ini terus dari alam tanpa sebarang formulasi atau modifikasi. Kami memastikan produk kami asli dan selamat menerusi 2 kali ujian makmal. Kali pertama saringan ujian makmal dilakukan di negara produk tersebut dihasilkan. Kemudian ujian makmal kedua kami lakukan sejurus sahaja produk itu sampai ke Malaysia. Setelah melepasi kedua-dua ujian makmal tersebut, barulah kami pasarkan produk Sihatay ini kepada orang ramai. Alhamdulillah, dengan teras ini jenama Sihatay telah menjadi pilihan lebih 100,000 orang di seluruh Malaysia. Pada masa yang sama, kami memerhatikan satu masalah yang jelas. Ketulinan dan keaslian itu penting. Namun, dalam banyak hal, satu produk sahaja tidak mampu menyelesaikan satu permasalahan yang khusus. Ia memerlukan satu formulasi atau pendekatan yang lebih tepat. Itulah bermulanya Sihatay Plus. Sihatay Plus adalah jenama lanjutan kepada Sihatay. Kami membangunkan produk alami dengan formulasi khusus dengan dukungan dan sokongan para saintis yang berpengalaman. Dalam membangunkan Sihatay Plus, kami bekerjasama rapat dengan penasihat saintifik kami, Prof. Dr. Azizan, yang merupakan seorang pakar kimia di Universiti Terkemuka Malaysia, UKM. Beliau bukan sekadar menyelidik dan membangunkan produk, tetapi beliau juga membimbing kami melihat sesuatu formulasi, memilih bahan yang sesuai dan memastikan produk itu stabil, selamat dan memenuhi piawaian industri. Dari usaha ini, lahirlah produk formulasi pertama kami, Evo Plus K dari Sihatay Plus.